I just had to let you know you're. Seperti yang anda semua boleh lihat di sini, peralatan yang diperlukan ialah jangka sudut, tali rafia, pita pengukur, paku payung, gunting dan juga alatan untuk mengecat. Pertama sekali, ukur dulu panjang trek iaitu 30 meter. Seterusnya, ukur 1.22 meter bagi setiap lorong. Jangan lupa tambah 7 cm atau 5 cm bagi ketebalan cat. Bila kita dah ukur, tanda dengan tali rafia tau. Menggunakan paku payung supaya senanglah kita nak cat lepas ni. Tengok ni, kami bekerjasama tau cat trek. Ada yang menggunakan roller, ada yang gunakan mesin. Apa yang penting? Kerjasama. Tips untuk tahu trek kita lurus ke tak, kita kena kira perpenjuru. Kena guna formula trigonometri. Selepas selesai mengecat, kita perlu tanda hurdle. Jadi untuk hurdle yang pertama ialah 12 meter. Diikuti yang kedua, ketiga dan seterusnya ialah 8 meter. Gunakan pita pengukur tau rakan-rakan. Cat sedikit sahaja dekat tepi itu sebagai penanda. Macam yang saya buat ni. Ya, saya akui bukan mudah untuk kita buat trek padang ini. Tengok kawan saya, kepenatan, keletihan. Tapi tengoklah hasilnya, trek lurus dan cantik. Saya berasa sangat gembira dan ini merupakan pengalaman yang berharga bagi saya. Baiklah, itu sahaja. Terima kasih kerana mendengar dan menonton. Bye!